Sebenarnya bangsa-bangsa Arab yang paling tua, bangsa-bangsa Arab yang paling kuno dulu terbahagi kepada 3 kumpulan. Terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama disebut sebagai Arab Al-Araba. Arab Al-Araba. Yang kedua disebut sebagai Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah. Manakala yang terakhir dan ketiga disebut sebagai nama Arab Al-Musta'rabah. Pertama, Arab yang paling kuno dan paling tua yang direkodkan dalam fakta-fakta sejarah ialah Arab Al-Araba. Selain daripada nama ni, kalau di antara hadirin hadirat muslimin muslimat saudara-saudari bertemu dalam mana-mana kitab, bertemu dalam mana-mana buku, bertemu mana-mana penulisan jurnal, artikel dan sebagainya dengan satu nama lain iaitu Arab Al-Ba'idah. Ustaz cerita semalam Aribah Musta'rabah. Tiba-tiba jumpa dalam penulisan ni Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah merupakan nama lain bagi Arab yang pertama Al-Arabah. Ba'idah bermaksud jauh. Kerana kumpulan ini adalah kumpulan yang telah pupus, kumpulan yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bawahnya 2 kaum terbesar. Pertama, Nabi hak kita nak cerita malam ni, kaum Ad yang pertama dah dihapuskan oleh Allah, dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah menerusi bala yang diturunkan kepada mereka akibat pengingkaran dan penentangan terhadap dakwah Nabi Allah Hud alaihi salam. Anak beranak dia, adik-beradik dia ialah kaum Samud, kaum nabinya Saleh alaihi salam. Juga dua-dua kaum ni adalah kaum terbesar daripada Arab Al-Araba. Walaupun demikian, sebenarnya kategori ini mengandungi 9 kumpulan. Yang pertama, nama dia Ad. Ada keterkaitan dengan Nabi Nuh malam ni. Yang kedua, nama dia Samud. Yang Allah cerita dalam Quran ada hubungan, ada connection, ada keterkaitan dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang ketiga, nama dia ialah Amin. Yang ketiga, nama dia Amin. Yang keempat, nama dia Amil. Tadi Amin, yang ni Amil. Yang kelima, nama dia Tosam. Yang keenam, nama dia Jadis. Yang ketujuh, nama dia Imlik. Yang ke-8, nama dia Jurhum Ula. Dan yang ke-9 ialah Wabar. Jadi kita ada Ad, kita ada Samud, kita ada Amin, kita ada Amil, kita ada Tosam, kita ada Jadis, kita ada Imlik, kita ada Jurhum Ula, kita ada Wabar. Jadi inilah 9 kelompok bani ataupun bangsa daripada Arab pertama, Arab kuno yang dinamakan Arab Al-Arabah ataupun Arab Al-Arabah.